Hari ni pinjam 500, tak sampai sebulan, hutang tu dah jadi 1000. Assalamualaikum guys. Sekarang ni kita ada banyak kemudahan dekat dalam handphone, termasuk pinjaman. What's that? Dan ramai yang dah terjerat sebab korang fikir pinjaman online ni yang terbaik untuk korang sebab cepat lulus, tak perlu walk in, duit terus masuk akaun. Korang nampak cepat, tapi yang cepat ni lah yang senang untuk cekik korang. Hari ni pinjam 500, tak sampai sebulan, hutang tu dah jadi 1000. Abang kakak nak bagi tahu, itu bukan loan, itu namanya jerat. Dan kenapa masih ramai lagi orang yang terjerat dekat pinjaman online ni? Sebab otak korang dah bagi tahu yang pinjaman ni cepat dan senang, tapi korang tak fikir yang benda ni lagi cepat ikat korang. Syarikat pinjaman online confirm bagi janji manis, siap tulis berapa faedah dan tak ada cas tersembunyi. Padahal faedah dan cas tersembunyi itu dah terang-terang dia tunjuk. Dan bila korang pergi bank pula nak buat loan dengan bank reject. Sebab apa? Bila bank tengok korang ada pinjaman online, maknanya masa tu korang bukan lagi pelanggan, tapi korang dah jadi mangsa. Mangsa atas kepala otak yang pandai buat duit. Bila dah terkena, baru nak menyesal. Ramai orang sanggup bergolok gadai sebab nak settlekan pinjaman online ni. Ada yang kena ugut, ada yang sampai gambar family viral dekat Facebook. Abang kakak nak bagi tahu sikit, kalau kata korang betul-betul nak buat pinjaman, cari bank, cari koperasi yang berdaftar, yang berlesen, bukan pinjaman online. Sebab yang itu bukan nak bagi korang pinjaman, tapi nak sedut darah korang sampai kering. Ingat, nak pinjam bukan sekadar berapa amount dan berapa kita nak bayar bulan-bulan, tapi berapa yang korang kena bayar balik dan apa jadi kalau kata korang tak bayar. Sultan Banker, pinjam macam bos, bayar macam pro, hidup macam sultan. Assalamualaikum.